pagar itu cuba memasuki badan saya lagi. Jadi saya cubalah menjerit dan minta tolong. Tetapi apa yang peliknya, kerana adik saya tidak mengendahkan saya. Jadi saya rasa macam ada sesuatu yang menyerap masuk ke dalam badan saya sehingga menyebabkan saya tersedar. Saya tetap menjerit dan akhirnya adik saya mendengar jeritan suara saya. Jadi Rizal pula berkata, adiknya tak nampak pun kelibat putih yang seakan-akan memasuki tubuhnya. Jelas Rizal, yang sejak itu dia selalu mengalami mimpi buruk seperti dibelit ular hitam, jatuh daripada bangunan dan sebagainya. Jadi menurut beliau, badannya selalu rasa lesu dan tak bermaya. Dan yang paling teruk, dia selalu rasa tak khusyuk di dalam solat dia. Bukan itu sahaja. Kadang-kadang apabila dia duduk bersendirian di rumah, dia kerap melihat kelibat lembaga hitam seakan-akan memerhatikan diri dia. Kadang-kadang waktu saya ingin makan di meja makan, saya ternampak seakan-akan ada seseorang yang sedang memerhatikan saya dari tangga rumah. Jadi menurut Rizal, keluarganya sudah menetap di rumah itu hampir 10 tahun dan sering mengalami gangguan-gangguan mistik. Dahulu, sewaktu tinggal di rumah lama, banyak juga gangguan mistik yang dialami. Sehingga kan ada jiran-jiran yang memberitahu mereka pernah ternampak seperti nenek saya yang duduk di luar rumah. Saya pun sebenarnya tak faham apa yang berlaku kerana ketika itu nenek saya berada di kampung. Jadi menurut dia pernah berubat dengan pengamal perubatan Islam, tetapi dirinya masih belum pulih sepenuh dia. Jadi saya juga berjumpa dengan orang yang pandai berubat. Kata mereka, makhluk yang berdampingan dengan saya ialah saka kepunyaan nenek. Tetapi saya rasa pelik dan saya tak percaya kerana nenek saya masih hidup. Jadi setahu saya, jika saka ini berpindah milik kalau tuannya sudah meninggal dunia. Itu kata dia. Dia kini masih dalam proses untuk membuang saka yang seringkali menghantui dirinya kerana tak tahan kalau diganggu. Dan si Riza pula berharap proses pembuangan saka ini dipermudahkan kerana dia sudah tak sanggup lagi menanggung kesakitan. Tambah-tambah perkara ini bercanggah dengan hukum Islam. Itu kata Rizal. Sekian.